tengah online class. Dah buka. Saya tengah online class. Saya kena pergi Melaka. Driver kita hari ni. She drive Honda. Benda kat belakang. Sorry lah. String dah longgar. Kita orang dah sampai Jasin, Melaka. Lagi kurang daripada 1 jam. Kita orang sampai Bandar Hilir. Kita nak pergi makan. Kita nak pergi makan dekat Wong Solo. Mana rezeki anak soleh tu? Ada. Apa beza ayam tu? Ni apa? Sambal hijau. Dia semua sambal lah kan? Sambal hijau ataupun sambal yang merah. Kedip pun sedap. Saya nak ambil gambar pasal macam ni. Hello guys, sekarang kita tengah makan dekat Wong Solo. Saya nak pusingkan Syuza. Ni. Dah habis. Rate berapa rate? 10. Sekejap. Rating. Apa ada apa? Rating. Sewa dia ayam penyet. Rating 10/10. Ya. Mana kita pedas. Mana kita cakap ayam gepuk sekejap. Ayam gepuk ke yang ni? Alamak, dua-dua sedap. Hai. Saya order ayam bakar and dia sedap 9/10. Kalau datang sini boleh repeat lagi. Korang pun kena cuba. Wang Solo. Dia cepatlah Syida. Okay. Kata YouTuber. Ya. Saya order saya goreng. Habis dah berapa? 7/10. Saya order nasi ayam penyet 9/10. Saya order sama macam Nisha. Boleh, tapi nanti nak kena tap 3 kali. 1, 2, 3. Saya rating 8/10 sebab dia tak pedas sangat. Saya order apa? Set ikan tilapia bakar. Tilapia dia manis sangat. So 6/10. Inilah kerja. Mesti lagi dia cakap nak kena bagi makanan ni. Ya. Hai guys, kita orang tiba-tiba dekat Terengganu, kat Kelantan. Baik-baik. Kita kat Kelantan guys. Azhar dia nak beli baju Ailif Melaka. Wah, sakai Ni beg Melaka nak. Kau nak beli apa kat sini? Kita nak pergi cuci mata, tapi satu halnya kita tak ikhlas. Itu je. Ya. Ish. Teruk. Sambil teruk. Tak apa, awal lagi. Syazah nak beli ni Syazah. Syazah nak beli ni. Aku pakai RM2. Ajar nak diculik guys. Dia dah sembuh-sembuh Ajar dah ni. Habis dah Ajar hilang ni. Masuk orang aku masalahnya. Gue cakap lah nak. Bagi tak? Sedap lah.
Kat mana? Formosa? Ya. Ya. Nak tengok tak Taman Sari? Tapi yang ni mini punya. Itu. Bukanlah bodoh. Weh, dia cakap Taman Sari. Bodoh dah mampus. Let's go. Apa ni? Tak ni. Hai guys, sekarang kita orang tengah naik tangga. Kita orang nak pergi Bukit Melaka. Ini video aku bunyi macam Mengapa? Wishing. Mari kita taking picture. Kita tengok ni. Syida ni bagus tu. Dia suka ambil gambar yang rare-rare lah. Tak ikut lah, ada cahaya. So, vlog ni dikontrol oleh saya. Sekarang kita nak ambil gambar banyak. Sekarang ni kita kat Formosa. Kubu. Ni owner Osmo kita. Macam mana nak pusing ke belakang? Ni. Okay, so tengok. Orang ada kelas sebenarnya. Tengok, kita orang student memang tak tinggal kelas even dekat luar kan. Kita orang best TV. Awak ada kelas tak? Tak ada. Ni bagus. Keluar time tak ada kelas. 3-2 minit. Okay. So, saya bawa korang dekat Buddha nak ambil gambar. So, Korang ni sibuk lah. Sana lah. aku buat vlog ni. Aku buat vlog. Okay. Behind the scene. Okay. Tak payah flash weh. Okay, janganlah rengseng sangat. Aku tak payah sebut, aku tak ada. Rengseng. Tahu macam mana? Rengseng sangat. Weh, diorang judge aku dok. Tolong handle vlog saya. Hai. Mana kipas saya dah ambil awak? I know. Kita patut ada orang macam Syida dah. Bawa beg susah ni. Semua sempat. Sebenarnya beg kecil for aesthetic only. Okay, where are you right now? We are Kuala Lumpur. Otak Kuala Lumpur. Sejarah A ke B? Sejarah saya. Sama lah. Sorry lah, jangan tanya pasal sejarah. Tembak Nak bayar? Fotografer sini, model sini. Kat Formosa saja. Ini kubur jangan main. Kubur. Kubur. Okay, basically tempat ni best je. Panas lah. Tengok betapa gigihnya nak ambil gambar. Sampai ke sini. Lawa guys. Cantik lah kat sini. Sangat cantik. You. Tempat dia. Mana? Tengok weh, cantik gila Syida. Hai guys. Sekarang dah pukul berapa? Nampak tak dalam tu? Nampaknya. Nampak? Ni kalau ni Ya. nampak gila. Tengok Nampak nak mampus. Ya, Yang makeup kita orang dah pecah weh. Memang hair dia nak mampus. Berapa? Oh, pukul 4. Sekarang dah pukul 4. Memang kita orang tengoklah makeup kita orang semua dah macam macam tu dah. Kita orang nak pergi Jonker Walk tapi tengah tunggu kawan kita orang. Penat. Dia tak penat, dia panas je. You tak penat pun. Sumpah aku tak penat. Sebab best ambil gambar cantik-cantik. Tapi panas. Tapi panas je.
Kalau lah redup sikit, lupalah. Diorang ni buat jalan melakon dan jalan diorang je. Dia naik beca lagi tu. Malam-malam lah baru best lampu-lampu. Berapa kat satu kali naik? Tak tahu. Hai, senyum, smile. Sampai sore tak ada orang. River Cruise, hello. Kita patut. Patutnya kau pusing kerja tadi. Aku malu lah. Malu. Macam mana nak jadi vloggers? Kita vlogger introvert. Boleh tak? Boleh. Tapi RM90 juga mahal ni. Babi. Mak yang cakap pedap tu. Daging babi. Lepas tu mahal. Margarita. At the same place. Korang pusing-pusing on the other side. Ya, tadi sebelah sana. Sekarang dah tengah sebelah sini. Ya. Tu. Masuk Syida. Gambar lembu Syida. Panjat-panjat. Kita ada 3 ekor lembu. Lembu 1, lembu 2, lepas ada lembu merah. Macam mak-mak ambilkan gambar anak. Jalan. Jalan. Syuza. Nasib baik kita orang jumpa lagi 2 orang. Ingatkan hilang tadi. Tengok tu. Nyaris-nyaris hilang. Longgar tak? Sebab nanti nak pasang dia punya cam. Pilih weh. Kita dah pakai yang ni. Macam mana yang cantik? Ini lain. Dia cuba ini banyak. Itu dia boleh sedih. Berapa nanti gelam ni macam ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3, 4. Cantik. Okay, cantik-cantik. Yay. We got gelang. Kamunya? Pink color. So pretty. 5.40 kita orang dah nak pergi ke Pantai Klebang. Ya, hari kita tengok sunset. Stay tuned. Kita orang punya last stop adalah di Pantai Puteri. Ya Allah, cantiknya sunset. Tapi sunsetnya You dah say nak that you love me, do you really mean that? I'm not shy, but I think you do. I say that I love you, do I really mean that? I'm not shy, but I think I do. All we do is fight till the night time. Sick and tired of it. All you do is whine, while I sigh. Sick and tired of it. But we both stay till the sunrise. 'Cause we never leave till the sun. Ya. No. Dan berakhirlah kita tengok sunset Di Pantai Puteri Malacca. Sekarang kita kat Pantai Puteri. I'm happy today. Ya, gambar dia semua lawa-lawa. Semua macam filem-filem overseas kan. Memang fotografer kita memang Arina tu. Shout out to Arina. ya, kita tak tahu pun yang dia berbakat kan ambil gambar sekarang. Ya.
Ingatkan dia Dia- cikai-cikai je. Dia behind the scene. Gambar dia paling sikit. Tapi Tapi kalau gambar kita macam cantik, dia lah tu ambil gambar. dia prioritisekan kawan-kawan dia. Dan Sarina. Sebab dia dah biasa pergi Melaka, kita orang ni macam jago-jago sikit. Semuanya dia yang tunjuk. Ini, itu, ini dia. Dia punya. Ni masjid regular jemaah Ni. Dia regular jemaah kat sini. Alhamdulillah. Habis dating, solat sana. Kita ambil gambar lagi. Gambar lagi. Tu dia orang Penatan. dua lagi anti social. Betul-betul lah bodoh. Lagi sekali lah. Ni tak sama ni, ni tak sama. Video je lah daripada ujung. Si kencuk, si goreng, si kencuk, si goreng. Dah sampai. Video masing-masing. Kau kena rekod siap.